Ini lubang tikus ni. Try pi, kadang-kadang belut masuk. Bismillah. Aduh. Wih, makan. Isi belut. Tu dah. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okey geng, hari ni kami nak main mengai belut tak. Aku ingat nak buat apa? Laksa belut hari ni. Tapi nak mengai sikit ya sebab kat rumah dah ada stok dah. Nak tambah-tambah. Okey, jom. Kita try mengai, tak ada hasil. Let's go. Oh ni. Video ayak penuh. Okay, cara pergerakan. Try lubang tengok. Bismillah. Hui. Ada pergerakan ayak. Oh. Apa yang berada? Tengah batai. Makan. Makan. Oh, duduk lagi. Makan lah. Urat yang masuk ni hari. Tapi ada pergerakan ayak ni. Tu, naik turun. Ni lubang tikus ni. Try pi, kadang-kadang belut masuk. Bismillah. Aduh. Wih, makan. Aduh, kau. Kejut. Kepala duduk dalam tu lah. Letak-letak pun nampak kuning. Tu dia. Tengah batas. Abang tikus ni. Dia. Lokah dia ambil. Tak tarik. Tengok. Kena ni. Kena. Jangan shoot. Uish, mana? Uish. Alhamdulillah dapat juga belut pertama. Mantap kan, sedutan dia padu. Meletup. Alhamdulillah. Okey, kita cari sekak dua lagi. Panas dah ni. Alhamdulillah. Okey kan, maknanya hasil pagi ni tak banyak, sekok saja aku dapat tadi. Alhamdulillah. Bolehlah kita campur dengan sebelum ni ada ekor ni dalam ni. Nak buat laksa itang. Okey, apa-apa alhamdulillah. Jenuh pusing awak tadi. Tak ada lubang ayak dalam. Okey kan, hari ni nak sambung cari belut sikit ni. Kemarin dapat sekok. Ingat nak buat petang kemarin apa laksa tapi macam tak cukup pula. Pagi ni aku main cari lagi 2-3 ekor kot. Dah lewat ni ke 10 dah. Jom kita try cari lubang ni. Let's go. Okay, kita ambil ulam sikit. Ni pucuk putat ya aku ambil. Kalau ada pucuk jangguih lagi elok. Wah, kita ambil mana ada. Kita cari. Okay kan, aku dah pindah spot tadi tak apa ada belut. Lepas tu panas pula. Ni aku masuk tempat teduh sikit. Jumpa dah satu lubang ni. Try tengok. Bismillah. Wih, makan. Wih, tok makan. Makan senyap-senyap. Tarik. Bagi tu. Belut kelaparan nak. Tentak. Jangan lucu. Oi, musim ni. Okey geng, belut pertama. Tak apa besar, boleh lah. Tambah. Alhamdulillah. Ada juga kat sini. Sini teduh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, makan. Cantik lah. Hui, tok makan terus. Terbagi dia dulu geng, biar dia rasa umpan dulu. Mau kita sentak. Oi,
Tak tarik pun. Ha tu. Ai. Kena dah. Ai. Kerasnya. Ui. Ingatkan babon. Belut kedua kan. Alhamdulillah. Allah, dia belut stand. Tu dia belut. Okey, yang kedua dah masuk timbang. Okey geng. Alhamdulillah dia tu dapat 2 ekor pertama. Jom kita balik dulu. Kita nak bersiang baru. Let's go. Okey geng, petang ni kita nak buat laksa. Mula-mula kita nak rebus dah belut kita mengai kemarin dengan hari ni dapat 3 ekor je. Itu aku tambah yang dalam tong ada lagi 4 ekor dengan yang dalam peti ada 2-3 ekor, dapat alang 1 kilo lebih belut. Dan ni kita rebus dulu. Banyak. Agak tenggelam lah. Kita buat asam keping 2-3. Tu kita rebus. Okay, sementara kita tunggu belut ni dia ni masak, kita sediakan bahan-bahan nak blender. Okey, ni bahan-bahan untuk kita blend. Dia simple lah. Ada cabai kering, cabai melaka, bawang banyak sikit, bawang besar dengan bawang merah dengan belacan. Ni 4 ni je kita blend. Okay, kita mula blend ni, kita potong lebih kecil sikit bawang. Okey geng, belut kita dah siap rebus dah. Ni. So kita tengah rebus telur itik lah. Okey, kita akan angkat belut ni lah, nak bagi dia sejuk. Okey geng, belut ni kita bagi sejuk dulu. Kuah ni kita nak guna balik sekali. Letak tepi dulu. Okey, ini baru boleh kita perisi. Okey geng, kita punya belut pun dah sejuk dah ni. Kita perisi dulu lah. Masih pada tulang dah. Ya, senang lah belut. Tulang lah. Dia ada tulang tengah lah. Tapi tulang ni kita akan guna balik sekali. Kita nak blend. Okay, kan? Kita dah siap dah perisi. Ni kita punya tulang belut. Ni kita nak blend kat sini. Awal-awal ni kita blend isi dia dulu lah. Kita buat dalam ni. Tu kita guna ayak tadi lah. Ayak rebusan belut. Bismillah. 1 kilo belut dapat banyak ni. Dan 2 kali blend. Banyak lah. Sakit anak, sakit. Ya, orang mati tu. Ini untung kat orang. Okey kan, kita blend tulang pula. Isi dah siap. Tulang pun ada zat dah. Oh. Tu lagi. Dia macam tulang dah. Bismillah. Okey, kita tapih dulu ayam. Belanda tulang. Okey kan, aku dah siap dah semua bahan-bahan nak masak. Ni kita punya cabai yang kita blend tadi dengan bawang semua.
Ni ayam rebusan tulang ayam rebusan. Dia hak kita dah blend. Ni isi belut. Hak tu daun cenehom dengan bunga kantan. Jom kita masak. Kita masak kat dalam. Let's go. Kita masak ni tu. Cabai dengan bawang. Bismillah. Okay kan, sementara kita tunggu cabai kita ni masak laksa dulu sambil kita kupas telur. Okay, kita masukkan air tulang dan isi belut. Tu dah. Okay, kita buah garam. Sedikit aji. Gula kita tak buah sebab kita dah pakai bawang besar tadi. Manis daripada bawang tu kita pakai. Okay, kalau tak cukup kita tambah. Okay, kita buah kantan dengan daun cenehom. Bismillah. Cenehom pun layu. Okay, kita try rasa tengok laksa belut dah. Budak-budak tu aku dah panggil dah, tapi tak main tak kira. Kita petang sikit. Makan wah. Bismillah. Jemput. Bismillah. Pahit. Okey, kita dah habis dah semangkuk. Belum cerah, kena cabai melaka. Oh, mantap kan. Kevin. Oh, tu. Pasak. Pasak boleh nampak di sini. Masukkan timun dan daun putak biru, cabai melaka banyak, bawang sikit. Woi. Hang kacau. Kelak. Dan Allah lu jatuh pula. Hah, por dah. Allah. Dan last sekali buah kuah. Aku tengok nu titi nu tak kat bang. Ni. Oh, weh, hang betul pula.
Allah. Celok itik nyam-nyam. Belalang sudah kembali ke sarang. Waduh. Yang pantai. Lo udah beli